Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zari bin Zuhairil dari kelas Bahasa Melayu C. Ini merupakan tugasan 2 bagi subjek Morfologi Bahasa Melayu kod kursus BMMB 3203. Ini merupakan sedikit biodata tentang diri saya. Jadi, perkara yang ingin dibincangkan dalam video kali ini, saya ingin membincangkan tentang pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu dan isu kesalahan kata daripada media cetak atau media elektronik. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan ini dengan pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu dahulu, iaitu pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu ialah proses menghasilkan perkataan baharu untuk memenuhi keperluan semasa. Proses ini berlaku kerana perkembangan teknologi, ilmu dan kehidupan moden. Kata baharu ni boleh terbentuk melalui pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, peminjaman bahasa asing dan penciptaan istilah baharu. Jadi, yang pertama saya akan mengulas dari aspek bunyi asli bahasa Melayu. Apa itu bunyi asli bahasa Melayu? Bunyi asli bahasa Melayu ni merujuk kepada bunyi-bunyi asas yang sememangnya wujud dalam sistem fonologi bahasa Melayu. Bunyi ini terdiri daripada vokal dan konsonan yang digunakan secara meluas dalam pertuturan harian. Jadi, seterusnya, dalam pembentukan perkataan baharu, penggunaan bunyi asli amat penting bagi memastikan sesuatu perkataan itu menepati sistem sebutan bahasa Melayu, mudah dilafazkan serta difahami oleh penutur jati. Selain itu, penggunaan bunyi asli juga membantu mengekalkan identiti dan keadilan dan keaslian bahasa Melayu walaupun berlaku perkembangan bahasa dari semasa ke semasa. Jadi ini merupakan contoh yang saya memperolehi dari laman web berita, iaitu kita boleh lihat di sini contoh perkataan dia, cuaca terpanas dalam sejarah. Baiklah, seterusnya ini contoh yang kedua, iaitu tolonglah, iaitu saya ambil dari laman web berita juga. Macam ni kita boleh lihat macam balik orang Kelantan dah penat makan telur, nasi goreng dan mamak. Perkataan-perkataan ini terdiri daripada huruf-huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Jadi untuk bahasa ataupun untuk bunyi bahasa Melayu asli ni, perkataan-perkataan dia mengandungi huruf vokal, iaitu seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, A, E, I, O, U. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula bunyi bahasa pinjaman. Apa itu bunyi bahasa pinjaman? Bunyi bahasa pinjaman ialah bunyi yang diambil daripada bahasa asing seperti bahasa Arab, Sanskrit dan Inggeris. Bunyi-bunyi ini tidak terdapat dalam sistem bunyi asal bahasa Melayu, namun diterima masuk bagi memenuhi keperluan komunikasi terutama dalam bidang agama, sains dan teknologi. Kehadiran bunyi pinjaman membolehkan bahasa Melayu menyesuaikan istilah asing tanpa mengubah makna asalnya secara ketara. Walau bagaimanapun, penggunaan bunyi ini perlu mengikut sistem ejaan dan sebutan bahasa Melayu supaya tidak menjejaskan kejelasan komunikasi. Jadi ini yang contoh yang saya memperolehi dari platform WhatsApp.
Seperti ini, insya-Allah. Insya-Allah itu merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Dan file. File itu merupakan kata pinjaman dari bahasa Inggeris. Okay, untuk maghrib pula merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Vaksin merupakan ini merupakan contoh yang saya memperolehi dari platform WhatsApp. Yang pertama iaitu insya-Allah berasal dari bahasa Arab. Universiti pula berasal daripada bahasa Inggeris. Seterusnya file. File itu berasal dari bahasa Inggeris. Yang seterusnya maghrib. Maghrib berasal dari bahasa Arab. Vaksin pula berasal dari bahasa Inggeris. Fikir. Fikir ni merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Seterusnya, akhir zaman. Akhir merupakan berasal dari bahasa Arab dan zaman juga merupakan perkataan dari bahasa Arab. Seterusnya, syukur. Syukur juga merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Pembentukan perkataan baharu dalam bahasa Melayu turut melibatkan penggunaan imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. Imbuhan ini digunakan untuk menghasilkan istilah yang lebih tepat dan khusus dalam pelbagai bidang ilmu. Proses ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bersifat terbuka dan mampu berkembang dengan menerima pengaruh luar. Yang pertama, bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu berlaku sejak zaman awal tamadun Melayu. Imbuhan daripada bahasa ini banyak digunakan dalam pembentukan istilah yang berkaitan dengan budaya, pemerintahan dan ilmu. Penggunaan imbuhan Sanskrit menjadikan sesuatu perkataan lebih formal dan mempunyai nilai klasik dalam bahasa Melayu. Jadi ini merupakan contoh perkataan Sanskrit. Yang pertama iaitu mahasiswa, iaitu maha, berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit. Yang seterusnya, tata bahasa. Tata merupakan perkataan dari bahasa Sanskrit. Yang kedua ialah tata susila, iaitu sama juga tata. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagi Arab Parsi pula. Pengaruh Arab dan Parsi pula banyak berkait dengan perkembangan agama Islam dalam masyarakat Melayu. Imbuhan daripada bahasa ini digunakan dalam pembentukan istilah yang berkaitan dengan keagamaan, pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kehadiran imbuhan ini turut memperkayakan kosakata bahasa Melayu dari segi makna dan fungsi. Jadi ini merupakan contoh perkataan Arab Parsi. Yang pertama, biadab. Yang kedua, ilmiah. Yang ketiga, duniawi. Okey. Sekarang saya akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan bahasa Yunani, Latin dan Inggeris. Jadi, pengaruh bahasa Yunani, Latin dan Inggeris ni semakin ketara dalam era moden, khususnya dalam bidang sains, teknologi dan perubatan. Imbuhan daripada bahasa ini digunakan untuk membentuk istilah teknikal dan akademik. Hal ini membolehkan bahasa Melayu terus relevan dan mampu bersaing sebagai bahasa ilmu di peringkat global. Jadi ini merupakan contoh perkataan yang berasal dari
bahasa Yunani, Latin dan Inggeris, iaitu nasionalisme, iaitu uh, ismeru. Isme berasal dari perkataan Yunani, Latin, Inggeris. Jadi seterusnya ialah anti dadah. Di sini anti dadah tu mereka eja secara ada jarak. Sepatutnya anti dadah itu tidak perlu ada jarak, kerana anti dadah itu seharusnya ditulis secara rapat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagi isu kesalahan kata dari sudut morfologi dalam pelbagai sumber. Yang pertama, media cetak. Media cetak seperti akhbar, majalah dan buku sepatutnya menjadi contoh penggunaan bahasa yang betul. Namun begitu, masih terdapat kesalahan dari sudut morfologi seperti penggunaan imbuhan yang tidak tepat, kesalahan pembentukan kata serta ejaan yang tidak standard. Kesalahan ini boleh menjejaskan kualiti bahasa dan memberi kesan kepada pembaca, terutamanya pelajar yang menjadikan bahan tersebut sebagai rujukan. Jadi ini merupakan contoh kesalahan kata daripada media cetak, iaitu mengguna. Jadi yang betulnya ialah menggunakan. Jadi ayat penuhnya akan jadi dilarang menggunakan font tangan. Di sini tangan juga dieja secara salah, sepatutnya TANGAN, dan di papan tanda tersebut dia menambah G di belakang. Seharusnya G tersebut perlu dibuang. Baiklah, seterusnya alat tulis. Seperti yang kita nampak di dalam di dalam gambar tersebut, alat tulis itu dituliskan secara rapat. Namun yang betulnya seharusnya alat tulis itu perlu ditulis secara ada jarak alat dan tulis. Jadi kita akan teruskan ke media elektronik pula. Media elektronik seperti televisyen, laman web dan media sosial memperlihatkan penggunaan bahasa yang lebih bebas dan tidak formal. Hal ini menyebabkan berlakunya pelbagai kesalahan kata, termasuk penggunaan sikatan, bahasa rujak dan struktur ayat yang tidak gramatis. Pengaruh media elektronik yang meluas boleh menyebabkan bahasa masyarakat terbiasa dengan penggunaan bahasa yang salah jika tidak dikawal. Jadi ini merupakan contoh kesalahan kata daripada media elektronik. Itu yang boleh saya tunjukkan. Seperti dalam gambar tersebut, yang salahnya ialah batal, yang betulnya ialah membatalkan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke hak asasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang pertama, dialek. Penggunaan dialek tempatan dalam situasi rasmi, khususnya dalam pendidikan, boleh menjejaskan penguasaan bahasa Melayu standard. Murid mungkin keliru antara bentuk dialek dan bahasa baku, sekaligus akan memberi kesan kepada kemahiran berbahasa yang betul kepada murid-murid di sekolah maupun di rumah. Jadi ini dialek yang saya pilih, iaitu dialek yang pertama iaitu dialek Kedah. Yang pertama aku, iaitu saya. Yang kedua hang, iaitu kamu. Yang ketiga hampa, iaitu kamu semua. Yang keempat lapak, iaitu lapar. Yang kelima ligan, iaitu kejar. Dan yang keenam tak mau, iaitu tidak mahu. Yang ketujuh nak pi, iaitu mahu pergi. Yang ke-8 ayak, iaitu air. Dan yang ke-9 tok sah, iaitu tidak payah. Jadi
dialek Kedah ni sering digunakan oleh murid-murid di sekolah. Jadi hal ini amat membimbangkan kerana apabila mereka lebih selesa menggunakan dialek negeri masing-masing di sekolah, hal ini akan merumitkan mereka untuk menggunakan bahasa baku dengan betul. Jadi ini dialek yang seterusnya yang saya pilih, iaitu dialek Kelantan. Yang pertama, kawai. Kawai itu bermaksud saya. Yang kedua, demo. Demo tu ialah maksudnya kamu. Yang keempat, saing, iaitu kawan. Yang keempat, make, iaitu makan. Yang kelima, gapo, iaitu kenapa. Yang keenam, sokmo, iaitu selalu. Yang ketujuh iaitu kelik. Kelik ialah balik. Yang ke-8, tokse. Tokse itu maksud dia tidak mahu. Yang ke-9 iaitu gege. Gege itu maksud dia bising. Yang terakhir iaitu mace. Mace itu maksud dia seperti. Jadi penggunaan dialek-dialek yang saya berikan ini seringkali digunakan oleh murid-murid di sekolah. Jadi disebabkan mereka terlalu ataupun terbiasa dengan bertutur dalam dialek negeri masing-masing di sekolah. Jadi perkara ini amat membimbangkanlah untuk murid-murid kerana apabila mereka sering kali menggunakan dialek negeri masing-masing untuk bertutur di sekolah, jadi kita takut mereka akan terbiasa menggunakan dialek mereka sehingga lupa ataupun tidak tahu cara untuk bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu standard ataupun bahasa baku. Jadi bagi mengelakkan perkara ini berlaku, guru di sekolah haruslah memperingatkan kepada murid-murid di sekolah supaya mereka terbiasa dengan menggunakan bahasa Melayu baku, iaitu bahasa Melayu standard. Jadi seterusnya, percampuran kod. Percampuran kod merujuk kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa dalam satu pertuturan atau penulisan. Fenomena ini semakin biasa berlaku dan boleh menyebabkan struktur bahasa Melayu menjadi tidak tepat serta menjejaskan keaslian bahasa. Jadi ini merupakan contoh bagi aspek percampuran kod. Yang pertama, saya dah submit assignment semalam. Jadi perkara ini ataupun ayat ini seringkali digunakan ketika di universiti. Jadi ayat-ayat ini ataupun perkara ini seharusnya tidak boleh berlaku kerana kita seharusnya menggunakan bahasa Melayu yang betul, iaitu bahasa Melayu standard. Seharusnya kita perlu berkata begini, saya dah hantar tugasan semalam, bukannya saya dah submit assignment semalam. Yang kedua, saya belum siapkan homework cikgu. Yang betulnya, saya belum siapkan kerja rumah cikgu ataupun tugasan yang cikgu beri semalam tu. Jadi yang ketiga pula, esok kita akan pergi ke library. Yang betulnya esok kita akan pergi ke perpustakaan. Jadi ini merupakan contoh-contoh ayat yang boleh dikatakan bahasa rojak, di mana mereka mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sekali. Jadi perkara ini seharusnya tidak berlaku kerana apabila kita ataupun murid-murid sudah terbiasa menggunakan bahasa rojak ini, kita takut mereka akan terbiasa untuk bertutur menggunakan bahasa rojak ini dan tulis jawapan dalam bahasa rojak di dalam peperiksaan. Jadi kita seharusnya lebih
seorang guru di sekolah seharusnya lebih peka dengan penggunaan bahasa rojak ni, dan cikgu guru di sekolah tersebut seharusnya menggunakan bahasa Melayu standard dan tidak boleh menggunakan bahasa rojak ini, kerana murid-murid akan ikut apa yang guru mereka cakap di sekolah. Jadi guru-guru juga memainkan peranan yang sangat penting di sekolah bagi memastikan murid-murid ini dapat bertutur dengan baik dalam bahasa Melayu standard dan bahasa Melayu baku. Jadi seterusnya, bahasa Melayu baku. Okey, penggunaan bahasa Melayu baku ni semakin kurang diberi perhatian dalam sesetengah situasi. Hal ini akan menyebabkan berlakunya kesalahan dari segi tata bahasa, sebutan dan penggunaan kata yang tidak standard, terutamanya dalam kalangan generasi muda sekarang. Apa yang kita boleh lihat sekarang, generasi muda pada masa kini lebih suka menggunakan bahasa campur macam yang saya jelaskan tadi, bahasa rojak. Jadi penggunaan bahasa Melayu baku ni semakin berkurangan sekarang, kerana mungkin mereka menganggap bahasa Melayu baku itu merupakan bahasa yang ketinggalan zaman. Jadi kita akan tengok contoh bagi aspek bahasa Melayu baku. Contohnya, tak ada buku. Sepatutnya tiada buku. Yang kedua, korang dah siap ke? Iaitu, adakah kamu sudah siap? Yang ketiga, awak asal mana? Kamu berasal dari mana? Dan yang keempat, saya lupalah, iaitu saya terlupa. Jadi, ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang saya tunjukkan di sini berasal dari dialek KL, iaitu Kuala Lumpur. Jadi saya lihat murid-murid ataupun generasi muda pada masa sekarang ni lebih sering menggunakan bahasa-bahasa ataupun dialek-dialek KL ini. Jadi ini akan menyebabkan penggunaan bahasa Melayu baku semakin berkurangan. Baiklah, seterusnya kata pinjaman asing. Penggunaan kata pinjaman asing yang berlebihan tanpa penyesuaian yang betul boleh menjejaskan sistem bahasa Melayu. Walaupun peminjaman diperlukan, penggunaannya perlu dikawal supaya tidak menggantikan sepenuhnya perkataan sedia ada dalam bahasa Melayu. Jadi ini merupakan contoh kesalahan kata dari aspek kata pinjaman asing. Yang pertama, hari ini kelas secara online. Sepatutnya hari ini kelas secara dalam talian. Baiklah, yang seterusnya, saya nak cancel kelas hari ini. Ayat yang betul, saya mahu batalkan kelas pada hari ini. Yang ketiga, tolong confirmkan kehadiran kelas hari ini. Ayat yang betulnya, tolong sahkan kehadiran kelas hari ini. Jadi, perkataan-perkataan ini seringkali digunakan oleh pensyarah ataupun guru-guru di sekolah, yang di mana mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris campur sekali, yang dipanggil bahasa rojak. Jadi apabila mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa rojak ini, mereka akan meninggalkan kesan yang amat berat kepada murid-murid, kerana mereka telah terbiasa dengan perkataan-perkataan ataupun bahasa rojak ini. Jadi mereka mungkin akan sedikit demi sedikit melupakan bahasa Melayu standard, dan mereka mungkin akan kurang tahu ataupun tidak tahu untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu baku dengan baik. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi, kesimpulan bagi keseluruhannya, pembentukan perkataan baharu ini
membuktikan bahawa bahasa Melayu sentiasa berkembang melalui penggunaan bunyi asli, bunyi pinjaman dan imbuhan asing. Namun, penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam pelbagai sumber boleh menimbulkan kesalahan morfologi. Justru penggunaan bahasa Melayu baku perlu dipelihara agar kekal, jelas, tepat dan berkesan. Jadi, sebagai warga pendidik, kita perlu memartabatkan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Jadi, penggunaan bahasa Melayu ni semakin penggunaan bahasa Melayu berlaku ni semakin berkurangan dalam generasi muda pada masa sekarang. Jadi, tugas guru di sekolah perlu menitik beratkan penggunaan bahasa baku ini di dalam kelas. Jadi, guru tersebut seharusnya mengajar di dalam kelas dengan menggunakan bahasa baku, bukannya bahasa rojak maupun menggunakan dialek. Oleh itu, murid mungkin boleh terbiasa dengan menggunakan bahasa Melayu standard, iaitu bahasa baku. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting di rumah kerana ibu bapa ni merupakan guru juga di rumah sebelum anak-anak mereka ini dihantar ke sekolah. Jadi, ibu bapa perlu menitik beratkan ataupun mengajar anak-anak mereka untuk berbahasa Melayu standard. Seperti ibu bapa mereka boleh membeli buku yang ditulis ataupun buku khas yang menggunakan bahasa Melayu standard. Jadi dari situ anak-anak mereka akan boleh membezakan bahasa Melayu standard serta bahasa dialek, di mana dan mereka akan tahu bila masa yang sesuai untuk menggunakan bahasa Melayu standard dan bila masa yang sesuai untuk menggunakan bahasa dialek. Jadi, untuk bahasa dialek ni, macam yang kita tahu, di rumah mungkin ibu bapa mereka bercakap menggunakan dialek negeri masing-masing. Namun, ibu bapa juga harus memainkan peranan sambil sebelum mereka ke sekolah ataupun setelah mereka pulang ke rumah dari sekolah, ibu bapa juga harus mengajar anak-anak mereka supaya terbiasa dengan betul-betul menggunakan bahasa Melayu standard. Jadi seterusnya, pihak yang memainkan peranan ialah platform media lah. Sebab apa yang kita boleh lihat sekarang ni, platform media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp dan lain-lain memainkan peranan yang sangat penting kepada generasi muda pada masa sekarang. Kerana apa yang saya lihat, kebanyakan dari semua platform yang saya sebutkan sebentar tadi menggunakan tidak menggunakan bahasa Melayu standard, di mana mereka menggunakan bahasa yang bercampur bau seperti bahasa rojak. Selepas itu mereka menggunakan bahasa yang agak kurang sesuai lah dengan untuk bahasa Melayu moden ni. Jadi mereka juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu standard akan kekal sampai bila-bila. Baiklah, saya rasa setakat itu saja saya punya perbincangan pada hari ini. Jadi, saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Baiklah, ini merupakan rujukan yang saya memperolehi untuk membuat perbincangan pada hari ini. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.